2 bulan lalu, pengurusan Felda datang minta saya sign penjualan hotel Felda. Saya kata berapa? 100 juta pound ke apa, saya tengok. Okey. Berapa jual? Harga dapat? 100 juta. You beli dulu, saya tengok. You beli dulu. Masa pengurusan dulu, 160 juta. Saya kata, ni niaga apa macam ini? Saya tekankan, ini bukan satu keputusan popular. Dia sukar. Lihat saja laporan tabung haji. Berapa kerugiannya? 12 bilion ringgit. Dari mana? Dari wang petani, nelayan, guru, ustaz, pekerja-pekerja yang simpan. Daripada ibu bapa, saudara. Simpan. Diurus oleh orang yang tidak amanah. Mudah? Tidak mudah. Suruhanjaya keluarkan laporan. Saya selaku Perdana Menteri tidak boleh mengarah penangkapan atau tindakan. Saya boleh mengatakan siasat siapa saja salah saya tidak mempedulikan. Dia menteri atau datuk atau jawatan apapun, kalau dia salah setelah siasat, dakwa dan hukum. Dan saya ucap terima kasih pada badan penguatkuasaan kerana sejak laporan itu diterbitkan sudah ada tindakan yang tegas. Kerana wang itu wang rakyat. Jadi ini yang sebenarnya kenyataannya. Tetapi bukan saja tabung haji. Berapa saudara? 12 bilion. Saudara jangan ingat 12 bilion begitu. Tak. Kalau tidak semuanya rugi 12 bilion. Tetapi yang 2.6 bilion itu 2,600 juta ringgit. Itu satu. Beli hotel, kalau harga 1 bilion, kosnya 1-2 bilion. Saya jaga Felda sekarang. Felda itu di bawah jagaan saya sekarang. Jadi 2 bulan lalu, pengurusan Felda datang minta saya sign penjualan hotel Felda. Saya kata berapa? 100 juta pound ke apa, saya tengok. Okey. Berapa jual? Harga dapat? 100 juta. You beli dulu, saya tengok. You beli dulu. Masa pengurusan dulu, 160 juta. Saya kata, ni niaga apa macam ini? Orang Felda tu penderoka susah. Saya pergi jumpa, dia kata nak dialisis, sekolah nak baiki, pendapatan tak cukup. Tapi ini senang-senang hilang. Dan semua orang diam. Semua orang diam. Ini soal Melayu. Dia kata, jangan ganggu. Ini agensi Melayu, jangan ganggu. Pertahankan. Saya kata nak suruh saya tanda tangani 100 juta